Kalau dia tengok podcast ni, kalau dia tengok, kalau dia kata tak ada, saya akan tunjuk email. Saya ada bukti. So, patut bawa email sekali. lain kali. Polis. Bukan rela, polis jaga pintu. IPD Bangsa Maju turun. Alamak. Aku bagi polis semua turun. Jangan bagi masuk, tak dapat. Lapisan masyarakat dah bermula. Yang kebanyakannya Melayu. Dia suka. Suka ni bagus ni. Lasak. Bola sepak. Memang saya tak puas hati. Di mana sukan-sukan yang tak pergi ke sukan Asia, yang tidak layak. Tapi dalam negara kita, dia akan pump duit banyak, dia akan bagi penghormatan. Sukan popular. Sukan teras. Sejarah kabadi 25 tahun di negara ni. Inilah kali pertama kabadi dapat podcast dalam bahasa Melayu. Yes. Seriously. 25 tahun. This is the first time. Salam perpaduan, salam julang. Anda sekali lagi bersama Rizal Hashim dan saya di sebuah lagi episod Julang. Dan pada episod kali ini kita ditemani oleh E. Padmanathan atau lebih dikenali sebagai Peter Gopi daripada Sukan Kabadi. Beliau merupakan Presiden Persatuan Kabadi Malaysia. Dan sebelum saya pass the mic to Rizal, bagi pihak Julang, thank you very much for coming. Yes, thank you for inviting. Sawadikap. Sawadikap. Sabai Cimat. Sorry. Sabai di Mai. Sabai di. Ginkau yang. Kinau. Pasal apa cakap siam pula ni? Pasal apa cakap siam? So, fakta menarik. Yang pertama sekali, E. Padmanathan, tapi nama Gopi. Betul. Gopi. Nak tanya kenapa tu? Yang tu yang pertama. Dan yang kedua, kena tanya dia. Dia selalu pergi Thailand ke? Okey. Dia punya second language dan second home. Bukan ke? It's more than that. More than that. Okay. All yours, Peter. Thank you for coming. Yeah, thank you. Kenapa daripada Padmanathan jadi Peter pula Peter ni sebab nama dibagi nickname masa saya main bola sepak untuk polis dan involvement saya di football. Peter Kenal tak Peter Bresley dulu, pemain England tu? Kenal. Saya Liverpool player. Sebelum tu lepas tu Newcastle kan. Yes, saya main macam dia. Pasal tu dia orang bagi nama. Wow, biar betul. Betul. Dulu. Bukan sekarang dulu. Dia great dribbler tu, Peter Bresley tu. Sama. You pun great dribbler. Sama. Lebih kau macam Haris juga lah. Pasal tu Peter. Pasal tu dia tukar menarik, nama. Ada kawan-kawan dia kata you main macam Peter Bresley. Dari mula hari ni nama you akan jadi Peter. Maknanya you main striker lah. Main striker pun ada, main defender pun ada lah. Yang paling suka main defender lah. Tapi defender. Tapi kadang-kadang main striker. Dia orang main tukar nama je lah. Dia kata nama kau panjang sangat. Senang, kita Peter. bagi nama Peter. Pendek sikit. Sebab kau main macam Peter. Asyik goreng je. Tak nak bagi bola kan kau nama ni. Peter bermain bola sepak zaman Liga Dunhill dulu. So bagi mereka yang tak tahu, suatu ketika dahulu Dunhill merupakan penaja bola sepak Malaysia. So Liga Dunhill. Okay. So yang lebih menarik, bahasa Thai. Saya jadi jurubahasa Thai dah lama. Semenjak 25 tahun dah. Bila 25 tahun lepas saya duduk di Thailand ni. Di Thailand ni dulu diorang nak cakap bahasa Malaysia, bahasa Inggeris ni susah. Payah. Macam sekarang ni di Thailand ni banyak orang dah boleh bercakap dah bahasa Inggeris. Tapi dulu memang tak boleh lah. So saya terpaksa belajar lah. Itulah bermula bahasa saya belajar bahasa Thailand dan jadi jurubahasa dan jadi orang terpandai lah. Okey, jadi jurubahasa dekat mahkamah ke atau macam mana? Atau memang interpreter? Interpreter apa sajalah. Apa sajalah. Mahkamah tak pergi, government dia ada dia punya orang. Government ada dia punya orang. Government Thai, government Malaysia dia ada orang dia. Okay. Saya jadi private. So maknanya apa what sort of urusan yang you involved in? Industri. Okey. Kadang-kadang orang nak beli barang, spare part, macam-macam. Macam-macam. Saya dah tengok dalam 25 tahun ni. Macam-macam orang akan panggil saya untuk jurujari bahasa. Okey. Industrial, spiritual, family problems. Alamak. Macam dia nak jumpa tok guru di Thailand kan, spiritual. Betul, Thailand betul, spiritual. Kadang-kadang orang daripada Malaysia ni, Indian or Chinese, even tu daripada overseas, England, Canada, Australia. Saya ada klien. Saya akan terbang lah. Jurubahasa tu ada good income tu. So you belajar bahasa Siam ni dekat mana? Dekat Siam lah.
Dekat Siam, dekat Dekat Bangkok Siam lah. Orang Siam. Dekat Bangkok dengan orang Merata, Siam. merata. Di Merata? selatan banyak, selatan banyak. Di selatan banyak. Bangkok tu kurang sikit. Jam banyak tak boleh pergi sana. But anyway, kami memanggil Peter pada hari ini adalah untuk berbincang bukan mengenai bola sepak. Saya tahu Peter mempunyai banyak pendapat mengenai bola sepak. Kita boleh tanya, tapi cerita Boleh. kabadi dulu. Bukan pasal kisah dia di Thailand. Tetapi berkenaan kabadi. Ya. Satu sukan yang kita tak dengar, kita tak bercakap tentang, tapi hanya perbualan tu hanya menjelma apabila mereka pulang dengan pingat. Yes. Betul tak? Betul. Dia sama macam snooker. Lepas tu bila drop dekat Sukma ke ada ke tak ada? Itu Masa tu kabadi naik balik nama. inilah sukan yang betul-betul there's this phrase, pelik tapi benar. Yes. Pelik memang benar. Di mana mereka akan pergi ke Sukan Asia, menang pingat, tapi balik garu kepala. Apa sebab kita tak ada dalam Sukma? Memang garu kepala pun. Okay, anyway. Tapi sebelum kita masuk dalam isu, Peter boleh cerita. Peter macam Beardsley, mana okay, boleh terjebak dalam kabadi? Saya terjebak dalam kabadi ni pasal kawan saya seorang ni lah. Dia kata you aktif sangat dalam bola sepak. Organize bola sepak. Dia kata boleh tak you join kabadi? Saya tanya dia, kabadi ni apa? Bila ni? Tahun bila ni? 2013. Okey, 2013. Right. So saya tanya ni kabadi ni apa? Dia kata kabadi kalah panjang. Aku tahu kalah panjang lah. Dulu masa kat kampung tu pernah main lah dengan kawan-kawan. Yang ada buat kotak satu line, satu lari sini, lari sana, tangkap apa semua. Macam tu. Tak ada. Dia kata dah tukar. Dia kata kalau aku tak tahu tak payahlah aku datang sana. Aku ni kaki bola. Bukan kaki kabadi pun. Dia kata tak, you datanglah. You are very active. Datanglah, tolong. Dia kata kabadi mesti macam kena ada orang macam you aktif apa semua. Saya kata ya ke? Okeylah, boleh lah. Saya tolong. So pergilah. Pergi sana, tengok kabadi. Ini bukan kabadi kampung kita main. Ini lain macam je. 2013, masa tu Sukma. Apa kita tengoklah Sukma tu. Jadi, apa ni? Penolong pengurus pasukan Negeri Perlis pula. Perlis. Of all state, kenapa Perlis? Sebab yang panggil tu orang Perlis. Oh, siapa dia sebenarnya kawannya ni? Datuk, ni Cik Mani Manikam tu. Yang mendiang Yang basikal? Ya, yang basikal. Allah. Mania Manika. Dia kawan dengan anak dia Panir. Dia kawan dengan seorang lagi dan sekarang dia Datuk lah, Datuk Bob lah. Dia kawan dengan dia. Dia yang suruh bawa saya. Dia jumpa, lepas tu dia kata aku bagi kau satu membership di Perlis. Lepas tu you start daripada Perlis. So masa tu Mr. Manikam tu dia ke Dia presiden. timbalan presiden. Masa tu Presiden Saidan Kasim. Timbalan Yes. presiden. Okey, timbalan peringkat kebangsaan lah. Yes, peringkat mana dia timbalan Kabadi presiden. Association of Malaysia. Bagi mereka yang tidak mengetahui, Datuk Seri Syahidan Kasim pernah menjadi presiden Kabadi, presiden. Masa tu saya Banyak ingat lagi. persatuan. Banyak lagi persatuan. Alright. Dia lah. So lepas tu lepas tu dia bagi peluang untuk jadi penolong pengurus pasukan untuk Perlis. Okay. So saya pun pergilah. Tengok macam mana kabadi ni. Very exciting. Dia kata apa ni? Dahsyatnya kabadi ni. Bukan macam dulu lagi main kat kampung ke apa. Dia ada dia punya coat, dia ada dia punya gelanggang, jersey, kasut, something very different. And masa dia orang main, very interesting. So daripada sana lah mula. Lepas tu 2014 dapat peluang pula pergi ke Sukan Asia. As a penolong pengurus Incheon. Korea. Pergi sampai sana, tengok live macam mana negara-negara lain main kabadi, India, Korea. Get excited, get interested, started full swing. Full swing in kabadi. Bola sepak dah lupa sekejap. Member-member pun telefon. Before that, maknanya kalau selepas you bersara sebagai pemain, you buat apa dalam bola sepak? You organize events. Organize event, bekerja lah, kerja di Thailand, bekerja di sini, buat bisnes sendiri. Buat macam tu. Lepas di polis, I main untuk bank pula. Bank mana? BSN Commercial Bank. Okay. Formerly Bank Bureau. Okay, alright. Lepas polis pergi bank. Okay. Lepas tu pergi bank sekejap. Lepas tu main untuk Kurnia Insurance sekejap. Mainlah sana sini. Lepas tu buat bisnes. Insurance dengan ni Atuk ke? Firdaus Muhammad, bukan? Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia. Yes, I think so lah. Okay, I pemain jumputan. Pemain jemputan. Dia akan panggil pergi main. Special appearance lah. Yeah. Peter Beardsley datang untuk skor. So berbalik kepada kabadi. Sorry. Ini tujuan kita memanggil yeah. So
Peter telah mengalami, you've gone through the whole cycle Yeah. pada 2013. Yes. Dan pernah beraksi di mana kontingen negara beraksi di Incheon. Di Incheon. Dan selepas tu ada berapa banyak lagi pertandingan di Sukan Asia? Lepas Incheon Masa tu demo ataupun memang sport? No, memang sport. Memang No more sport, demo. No more demo. Okay. Asian Games tiada demo lagi untuk kabadi, memang Incheon. Lepas tu 2018 Palembang, Jakarta. Okay. And then the Reason One, China. Okay. So saya telah pergi ke 3 Asian Games. Sukan Asia Sukan Asia. So just to stress Sukan Asia bukan Southeast Asian Games Ya, bukan, Sukan bukan Asia SEA lah, Games, Sukan betul. Asia. Maksudnya ini sukan yang kedua, boleh kita katakan Terbesar. kedua terbesar Yes. selepas Olimpik. Yes. Namun Peter, yang ni yang kena masuk terus lah. Apa pasal tiap-tiap kali ada sukma, dua sport ni akan naik bukan pasal atlet, bukan pasal pingat, tapi mereka tak masuk. Silambam dengan kabadi yang not listed. Setiap kali ada isu ni. Dan izin saya menyatakan benda ni akan jadi benda politik. Yes, betul. Dia akan jadi benda berkauman. Yes, betul. Why? Ni soalan yang bagus terbaik lah tanya ni. Haris tanya Jawapan ni soalan. pun kena terbaik. Memang jawapan ni akan jadi panas sikit lah kot. Sila. bagus. Silakan. The main reason saya rasa macam ni lah. Apabila first diorang kata kita tak ada dalam sukma. Saya pun tanya dengan KSU dulu tu. KSU dulu tu panggil saya. Tanya. KSU dulu as in Datuk Jana. Dia pun tanya lah. Yang skinny dengan MOT lah. Yes, transport. Pun dia pun tanya dengan saya, you punya sport ni, kabadi ni, ada dalam sukma tak? Saya kata memang dah ada lah. 2008 demo, 2010 di Melaka, medal tally. Lepas tu 2013 Bukit Jalil. Lepas tu dia orang kata bergaduh. Lepas tu 9 tahun kena ban. 9 tahun. Yes. Tahun diregister ke apa? Bukan diregister, macam tak boleh involve in sukma lah. Because 2013 ada pergaduhan di sekolah Bukit Jalil. Bukan, yang gaduh tu bukan pemain, Pegawai. Penonton gaduh. Tak kena mengena lah. Aduh. But 9 tahun a bit excessive, right? Yeah, 9 tahun. Kena ban daripada Bukan masuk. bukan katanya bukan macam ban lah, Dikecualikan. dikecualikan. Dikecualikan daripada sukma. Yes. Oh, 9 tahun. Okay. Apa yang saya tahulah. Okey. Apabila saya tanya, kenapa? Ha. Sebab 2013 orang gaduh. Siapa yang gaduh? Penonton. That's a bit Penonton gaduh. Penonton gaduh, aku jadi mangsa. Jadi mangsa. Penonton you gaduh kat dalam. Pasal yang Selangor, penyokong wilayah persekutuan bergaduh sampai luar datang polis semua. Ya ke? Kalau penonton gaduh, sukan tu akan jadi dikecualikan. Jadi mangsa. Okay. So maksudnya kalau yang bakar suar dan sebagainya kena Itu tak apa. Itu tak apa. 10 tahun kan? Itu tak apa. Itu patut kena ban 10 itu tak tahun, apa. 20 tahun ke? Tak, dia punya Reasoning dia. Dah, lagi satu dia bagi tahu. Yang gaduh ni India dengan India. Ganas. Tak, siapa yang cakap ni? Ada lah orang Ada cakap. lah orang. Okay. Bukan saya. Masa dia cakap tu saya tak ada Yelah, lah. betul, Saya okay, pun okay, dengar okay. lah orang cakap cerita dia. Saya pun find out lah. Yang ni lah saya bagi tahu dengan Datuk Jana. Dia macam ni. Mana boleh macam tu? No. We will review the thing. Lepas tu dia pun bercakap lah di majlis tertinggi. Sukma. Banyakkan pengarah kata dah terlambat. Tak boleh masuk ni. Masa tu Menteri Ahmad Faizal. Okey. Datuk Seri Ahmad Faizal. Datuk Seri Ahmad Faizal. Dia pun dengar. Datuk Jana kata mana boleh macam ni. Okey, never mind. Kita bagi dia masuk. Bagi dia masuk sebagai demo. Menteri pun setuju. Okey. Tapi 2008 kita dah demo dah. Dah demo dah. Jadi sukan dan sukma sebenarnya. Yes. Okay, Demo lagi. Sebab dia orang tak nak bagi. Pengarah tak nak bagi. Pengarah kata ni lah, pengarah kata tu lah. Pengarah masa tu Pengarah sukan lah. Pengarah sukan negeri masing-masing. pengarah Kebanyakannya dalam pengarah dalam kan. majlis sukan negeri lah. Negeri lah. So dia kata macam ni. Lepas tu dia kata demo. Saya kata demo lagi. Demo lagi. Tapi So dia bagi kita bertanding. Kau jangan dekat-dekat dengan sukma. Jauh-jauh sikit. So kau pergi kat kampung Mandan tu lah. Why? Dia kata tu je lah ada tempat. So Takut dia bagi gaduh lagi. Dia kau pergilah main. Dia kata kau pergilah main jauh-jauh sikit. Aduh. Kau jangan main dekat-dekat sukma. Kan kau demo. Pergilah main kat sana. Saya pun kalau cakap demo must be sebahagian daripada temasya tu. betul kan? Betul. Tapi saya di kampung Mandan. Okey, masa tu di mana? 2022 di kampung Mandan Paralimpik. 2022. Yes. Tak, masa tu Sukma di mana? 2022. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur juga, tapi Kuala Lumpur you di Kampung juga. Pandan. Saya di kampung Pandan. Kuala Lumpur Tahu lah lah tu. awak semua kan. Kuala Lumpur lah tu. Kuala Lumpur lah tu. Ya. Okey. Tapi tak ada suasana sukma .
Tak adalah. Tak adalah. Terkeluar lah. Okey. Terkeluarlah. Okey. Terpinggir kat tepi tu je lah. Tak apalah. Kita tak nak cakap. Kesian juga. Kesian lah. Melukut di tepi gantang. Macam tu ayat terbaik lah tu. So, pergi sana, buat demo. Lepas tu dia kata, lepas demo ni, the next Sukma, you akan ada. Mana? Sarawak. Dah memang dia janji ni, dah janji. Janji ni. Dah janji. Siapa yang nyanyi ni? Menteri lah. Menteri masa tu. dulu. Okey, Menteri okey. bagi Datuk statement. Seri Ahmad Rizal bagi statement. Bagi Okey. statement. Okey, lepas Masa tu? tu YB Hana kata, Menteri tanya dengan YB Hana, kami dah janji, kami dah bagi, kenapa you tak boleh ikut? Pula clash dengan dorang, menteri dengan menteri. Okey. Bekas menteri dengan menteri tu. Dengan menteri. Yang jadi mangsa aku lah tu. You and your sport. Okey. Yeah. Okey. Lepas tu? So lepas tu okey demo, okey jalan demo, okey. Datuk Jangan datang, menteri tak datang lah kan, dia sibuk kan. So okey dah jalan habis settle. Okey kita pun dia kata jangan gaduh. Yang paling penting jangan gaduh. Kalau gaduh lagi 9 tahun kat 10 tahun pula. Sebab sukan yang paling suka bergaduh kabadi saja. Sukan dalam Malaysia semua tak gaduh. Semua very good. Yang Sukma yang Sukma 20 ni, yang Sukma 22 tu yang universiti tu ada seorang jurulatih tu pergi tumbuk player tu. Itu bukan gaduh. Itu sukan lain. Itu sukan lain. itu bukan sukan Malaysia tu. Sukan lain. So jangan gaduh. Yang jadi benda ni sukan kabadi bergaduh. Yang kau tahu gaduh. Kalau kau gaduh 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Dia dah target kita ni. Maknanya dia kata fans ke coaches, officials atau player? Kalau asal gaduh. Asal ada gaduh je. Tak, orang yang jaga tandas gaduh pun kita. Ni bukan pasal apa. Orang yang jaga tandas pun kita yang kena. Ini betul-betul diskriminasi ni. Memang diskriminasi pun. Lepas tu Dan datanglah pula kat Sarawak tu buat huha pula. Orang tanya dengan saya, sukan kabadi ada? Masa tu Majlis Tertinggi Mesyuarat tengah jalan, saya dekat KBS. Ada orang kata, kau tahu tak? Yang Majlis Tertinggi tengah berjalan ni. Kabadi tak bunyi pun. Panasnya aku dengar cerita ni. Dah janjilah. Startlah huha. Tanya dengan dia ni, tanya dengan pengarah, tanya pengarah tu, tanya dengan pengarah ni, MSN. Tak tahu. Semua tak tahu. Apa salah kalau datang Sukma je kita orang jadi masalah. Itu hari kan aku dah buat. Sampai tak bergaduh. Sampai jadi semua bagus. Dah cantik aku dah beritahu warning. Panggil polis ramai-ramai masuk. Alamak. Jaga tempat tu. Penonton pun tak bagus. Dilimitkan penonton. Wow. Saya limitkan penonton di sukan Kampung Mandan tu. Limit. You ada pass. Berapa ratus? Tak. Limit berapa banyak? 30 orang, 40 orang. Sikitnya. Nak bagi pass. Satu negeri 5 pass je. Uish. Pasal you nak minimize the risk yes, lah maknanya. Sebab benda tu Dewan tu kecil. Dewan tu kecil. Bro. Demo. Demo. Crowd control. Crowd control 5 pass Crowd satu control negeri. 30 orang. Memang penonton dekat luar tu bertunggu. Masa tu you ada ambil rela. You ada ambil polis. Polis. Bukan rela, polis jaga pintu. IPD Bangsa Maju turun. Alamak. Aku bagi polis semua turun. Jangan bagi masuk tak dapat. Ada penonton tak puas hati. Baliklah you. Bergaduh 9 tahun tak ada. Sekarang you gaduh. Saya 20 tahun dah terus sukan. Tak mau. Sudah. Ahead of Sukma Sarawak 2024 tu tak ada nama kabadi tak naik. Nama kabadi dan saya masih ingat lagi masa tu nama kabadi dan silambam juga. Drop. Asal langsung tak dibincangkan. Tak wujud. Bukan drop apa pula drop. Tak wujud. Ada ke kabadi dan silambam di negara ni? Macam tu lah cerita dia. Lebih kuat. Oha siapa pun tak tahu. Saya lah buat hal. Saya jumpa ni, jumpa sana, cakap ni. Siapa pun tak tahu. Tak tahu. Semua tak tahu. Aku ni kenapa tapi kau orang ni? You tak gaduh kan? You hanya buat hal sajalah. You buat hal tu. Tak gaduh. Tapi buat hal Rizal. Buat hal. So tanya. Naik turun sana sini turun kat SU pun tak tahu. Semua tak tahu. Okey, semua orang tak tahulah. Okey, saya satu malam duduk fikir. Semua orang tak tahu. Besok pagi aku buatlah satu viral video padan muka kau orang. Aku bagi tahu satu Malaysia kenapa kabadi dan selembam dipinggirkan daripada Sukma. Iaitu kita dalam sukan Asia. So saya buatlah satu video. Malam tu aku duduk rumah, buat satu video betul-betul punya baik punya. Aku bagi tahu kat semua orang kenapa kabadi dengan selembam dipinggirkan. Okey, kita cakap pasal kabadi. Sukan Asia. Apa lagi? Piala Dunia. Apa lagi? Asian Indoor Game. Semua Asian. Asian Beach Game. Apa masalahnya dan apa kriteria
kabadi tidak boleh dimasukkan dalam sukma. Kenapa kabadi selalu akan dijadikan sukan tambahan? Lepas tu saya tanya, adakah kerajaan rectify kabadi ni sebagai dia pemain kaum India saja, komuniti India saja? Tidak kan? Tak, saya tanya. Tidak yalah, betul betul. So, you orang tengok kulit ke? So, kami ni bukan Malaysia lah. Bukan orang Malaysia lah. Kalau menang besok tu, bendera India naik lah. Bukan bendera Malaysia. You cakap macam tu semua. Memang cakap tu lah. Maksud tu Ahmad Safavi ya? So, betul. Betul. Sebab malam-malam buta tu dia keluarkan satu kenyataan kepada Astro Arena. Apa yang telah dibagi tahu oleh saudara Peter ada tidak betul. Yes. Saya masih ingat Ahmad Safavi. Okey, alright. Datuk Seri ya? Okey. Datuk Seri sekarang? Bukan Datuk kan? Datuk lagi kan? Bukan Datuk Seri ya? Belum. Betul, Belum Safavi, lagi, Datuk Seri ke apa? Belum. Belum lagi. Kawan baik saya tu. Kita pernah jadi jadi guest ni. Dia pun kawan baik saya juga tu. Okay, anyway, moving on. So buat satu kenyataan, satu video viral, saya viral satu Malaysia. Saya bagi tahu saya punya semua persatuan kabadi, video ni bagi viral, bagi hangat. Dah jadi kecoh. Sampai menteri semua kena soal. Orang dah mula tanya. Dan ada yang hantar dekat PM pun. Disebabkan video tersebut ianya tiba-tiba menjadi mainan politik. Dan isu perkamuan pula timbul lah, which is wrong. Kerana kita kena lihat ni sebagai sukan, full stop. Yes. So I think dua benda yang saya nyatakan pada Peter sebelum rancangan ni, saya menyatakan bahawa at the end of the day kabadi ni sukan. Sukan. Full stop. Full Tak stop. ada so kalau ianya boleh diiktiraf di peringkat Asia, dan kita mempunyai kontingen yang beraksi di peringkat Asia, this uncertainty dekat peringkat yang bawah sekali, iaitu Malaysia Games, agak pelik lah. Which brings me to my next question. Tidakkah Peter merasakan macam tak puas hati ataupun mungkin rasa janggal atau rasa macam aneh kerana sukan-sukan yang struggle di peringkat sukan C, yang dah lama tak ke sukan Asia, diberi all penghormatan untuk terlibat dalam sukma dan sebagainya, dapat duit daripada kerajaan dan sebagainya, tapi kabadi yang excel tak dapat pula. Sebagai contoh, sukan lama anda, bola sepak. Ya. Rizal senyum. Rizal memang senyum pun. Baru-baru ni pun saya ada bagi tahu dalam satu podcast dalam bahasa Tamil. Joka Poka, bala Ganapati William. Okey. Yang dia buat Astro tu Astro semua. tu, ya. Apa bagi tahu benda ni? Bola sepak. Bukan nak condemn bola sepak lah kan. Tapi bola sepak. You pump duit banyak. Memang saya tak puas hati. Memang saya tak puas hati di mana sukan-sukan yang tak pergi ke sukan Asia, yang tidak layak. Tapi dalam negara kita, dia akan pump duit banyak, dia akan bagi penghormatan. Sukan popular. Sukan popular. Sukan teras. Sukan teras. Duit dibelanjakan, duit rakyat. Ni betul. Betul. Ni duit rakyat. So Saya memang tak puas hati. to learn from popular, perkataan popular. So apakah inisiatif yang dilakukan oleh Persatuan Kabadi untuk memastikan bahawa sukan ini popular? Saya merasakan bahawa sukan ini telah mendapat sokongan daripada semua masyarakat, lapisan masyarakat, betul. kerana apabila Kabadi menganjurkan the Women's Kabadi Championship tahun lepas, berbagai lapisan masyarakat, Yes, betul. especially from Sarawak. The Sarawak? Sarawak Kians not even a single Indian, if I'm not No. mistaken. Terengganu also. Tadi India. Campur. So, okay, let's not label Yeah. all Malaysians. Yeah. Segala lapisan. So, adakah, ini merupakan satu anjakan untuk memastikan bahawa sukan ni akan popular dalam masa hadapan? Apa inisiatif lain? Inisiatif dia, kita dah bermula. Kabadi ni dulunya orang kata ni adalah permainan kaum India. Komunal lah, bersifat komunal. Ya. So, lepas benda-benda ni, kita dah macam tak payah lagi. Ni sukan. We are not focusing in one cast. Ini adalah sukan. So, kita terbuka kepada semua orang. Memang kita terbuka kepada semua orang. Macam Cik Ari kata, Sarawak, Terengganu, semua non-Indian. Kebanyakannya dah bermula non-Indian. So, daripada akar umbi, dari sekarang ni, daripada tahun lepas, memang sebelum ni semua sekolah Tamil saja ada kabadi. Dan ada kejohanan di negeri. Sebelum-sebelum ni. Selepas saya jadi presiden, saya pastikan semua negeri buat
pembangunan daripada bawah 12 tahun, iaitu sekolah Tamil, sekolah SK dan sekolah menengah. Tapi adakah ia ni termasuk dalam kalender Belum, MSM? belum Lagi kan? Belum. Sebab kita kena buat 3 tahun. Itu dia punya kriteria atau polisi dasar daripada mula Kementerian tahun Pendidikan. ini ke tahun lepas? Tahun lepas. So maksudnya tahun ni tahun kedua. Yes. Dan Kita akan buat tahun ni kedua untuk sekolah SK dan sekolah menengah. Bawah 16 tahun dan bawah 12 tahun. Macam mana respon dia sambutan? bagaimana? Sambutan ya. Sambutan. Saya rasa sambutannya bagus. Dia ada di peringkat negeri sambutan belum bagus lagi. Okey. Tapi di wilayah persekutuan, di Selangor. Selangor tu dah lama dah. Tahun lepas MSSD juara sekolah kebangsaan Daerah mana tu? di Kuala Selangor. Oh. Dan semua MSSD kabadi yang diorang buat sendiri bukan di co-curriculum juara sekolah Sungai Buloh. Oh. Sekolah kebangsaan lah. Sekolah kebangsaan di Sungai Buloh. Dia yang juara. Selalunya sekolah Tamil yang juara. Tahun lepas saya dengar perempuan dan lelaki sekolah kebangsaan juara. So bermakna lapisan masyarakat dah bermula. Yang kebanyakannya Melayu. Dia suka. Suka ni bagus ni. Lasak. And the parents Dia support. physical. Dia physical. And then ibu bapa mereka Support. memang support. So kita ada dalam national team ada 2-3 pemain Melayu di mana mak bapak datang hantar dia orang. So we already started from grassroots. So maknanya budak-budak ni, pelajar ni dia dapat PAJSK kan, points untuk Yes. ni kan? Yes. Merit kan? Yes, ada. Itu bagus. Yes. Itu merupakan Itu penting buruan. betul. Yes. Kebanyakan Untuk semua parents. pelajar, Pelajar. Keburuan parents. So kita memang ni tahun kedua. So saya pastikan bawah 16 tahun dan bawah 12 tahun akan ada dan campur. Tiada lagi sekolah Tamil saja, tiada lagi. No more. We have mix. Because kami nak pasukan Malaysia tu bukan kaum India saja. Multiracial lah. Multiracial. And then he's like pepper, chili, sauce semua masukkan. Team tu akan jadi strong. Tapi nanti rojak ni. Tak. Dia akan jadi strong. Okay, strong. Okay, betul. Rojak when done nice is Macam bola dan No, hoki that- zaman-zaman dulu lah, 70s. Yeah. 70s. Rojak when done well. 70s. Rojak we done well. Sedap. We have results. Okay. Kita ada keputusan. Faham. Apabila pasukan Malaysia yang ada rojak ni ataupun chili powder, pepper apa semua, keputusan dia Pasal menggabungkan semua elemen-elemen yang kuat daripada setiap kaum. yes. So we already done that from grassroots. Okay. Kita dah bermula. Bukan kita nak simpan kabadi ni untuk kami dia. No. Okay. No. No way already. It's already open and it's already started from the grassroots. Tapi berbalik kepada isu Sukma. So this year Sukma? Oh, di sini Sukma memang ada lah. Sebelum jadi Huha, sebelum saya berperang, saya dah bagi tahu dia orang. Jumpa Menteri Besar ke apa? Tak. Tak, saya bagi mesej lah. Okey. Bagi mesej kepada Menteri Besar. Saya bagi mesej kepada pengarah Majlis Sukan Negeri Selangor. Saya kata dengan dia, saya dah bagi 3-4 kali surat. Tapi dia tak nak jumpa saya. Siapa tak nak jumpa? Sorry. Majlis Lost. Pengarah Majlis Pengarah Sukan Negeri Sukan. Selangor. Pengarah Sukan. Okay. Majlis Sukan Negeri Selangor. Oh, okey. Tak mau jumpa saya. Saya dah bagi surat banyak kali. Kalau dia tengok podcast ni, kalau dia tengok, kalau dia kata tak ada, saya akan tunjuk email. Saya ada bukti. So, saya kata saya nak jumpa. Sebab kabadi masa tu belum lagi. Dia tengah kabadi ke selembam. Okey. Lepas tu satu lagi, saya dah bagi tahu. Dalam Sukan C, yang baru-baru habis ni, kita ada dah tambah 2 kategori. Iaitu Super 5 dengan 3 star. So, pingat emas 6. Ingat Mas So masukkanlah sekali. So at least negeri-negeri lain berpeluang untuk dapat pingat emas. Bukan kita bergaduh untuk 2 pingat aje. Satu kategori lelaki, satu kategori kita nak bertanding untuk 2 pingat emas. So saya dah bagi tahu semua ni, nak berjumpa tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Okey, tak apa. Saya tahu nak buat apa. So kalau tak mau jumpa saya, you tengoklah video-video yang lalu. Sebelum saya buat hal, buat PC, baik you buat keputusan. Ni bukan saya cabar dia. Ini betul. MSN memang sokong. Cik Sahar memang sokong. Pengarah pembangunan Cik atlet. Sahar. Berusaha. Dia kata sokong. Dia kata kita sokong. Terpulang pada ni. So lepas tu, adalah bunyi sikit sana sini. Lepas tu Haris pun bantai sikit. Oh, Ya. ya. Oh, ya. Ya. Cai pukul Haris. Haris, macam ni. Ya ke? Okey. Oh, adalah dia bagi tahu baik-baik lah. Dia tak apa, dia bagi tahu baik-baik. Kenapa Sukma kan? Selama.
Lepas tu Kabadi masuk, Aris. Lepas tu okey. Selembem pula drop. Ah. Selembem dah bunyi. Selembem dia jumpa dengan Menteri Hanayo dekat ni pecah tanah, Ya. majlis pecah tanah untuk bangunan Olimpik baru OCM, kita, OCM, OCM kan. Di So sana dia orang serbu YB Hana. Okey. Lepas tu dong sikit lagi political masuk dalam. Kenapa Selembem tidak ada? Lepas tu masuklah. But I sorry, I don't mean to offend tapi saya merasakan bahawa cara untuk menyatakan bahawa kalau sukan ni tak masuk, kau tengoklah apa akan jadi. I mean that kind. Yes, I mean, yes. Memang tak bagus lah. I mean for saya sports, rasa, it's not like tak sepatutnya berlaku. Kerana ianya perlu berlaku secara merit. Betul. Full stop. kita pun tak Sama nak ada- macam tu. Tapi maknanya Jawatankuasa Tertinggi Sukma upon recommendation daripada Majlis Sukan Negara ke apa, kena buat study lah betul-betul kan, macam apa yang Peter dah explain apa semua, pembangunan di peringkat sekolah, di peringkat komuniti ada. Jadi tapi sukan di Sukma ni dia terhad kan. Dia ada 36 sukan ya? Yeah. Apa? 36 sukan Yeah. jadi sekarang ni Silambam Kabadi ni Sukan tambahan yang je. keberapa? Sukan tambahan. Sukan tambahan. Itu pulang pada negeri lah. Persatuan Kabadi di peringkat negeri, apakah mereka aktif dalam setiap negeri? No, Aktif sekarang ke ni tidak? memang dulu ni orang kata pengarah-pengarah ni pernah komplain lah. Dia kata negeri tak aktif ni, tak aktif. Okey. Saya dapat dia punya laporan. Saya panggil semua mesyuarat, saya kata semua kena aktif. So saya pastikan and saya monitor semua negeri tengah aktif. Kalau tidak, saya akan ambil tindakan mengikut Perlembagaan Persatuan Kabadi Malaysia. Itu je. Macam mana sebenarnya you find funding atau dana untuk menjalankan aktiviti-aktiviti? Pasal bila di peringkat federal, di peringkat nasional ni, you mesti nak kena salurkan grant pada ahli gabungan, betul? Atau tak ada? Okey, memang kita tak ada salurkan ahli gabungan ni tak ada grant. Sebab fund kita ni terhad. Okay. Bermakna satu kejohanan kebangsaan, remaja kebangsaan, maybe bawah 18 tahun. Satu lagi maybe sekarang ada Super 5 kan, kebangsaan. Dia kebangsaan je, dalam 4 program ni je MSN akan bantu. Okay. Cik Saha akan bantu dalam 20,000, 30,000. Okay. Yang tu kita akan, itu memang tak cukup. Sebab Betul. Jumaat, Sabtu, Ahad 3 hari. Semua pasukan ditanggung oleh Persatuan Kabadi Malaysia. You datang je, check in, penginapan, makan, minum, dewan, semua kita tanggung. So daripada negeri, you akan dapatkan dana daripada swasta ataupun daripada Majlis Sukan Negeri you untuk bawa pasukan you dalam bas, van, makan, minum 2-3 ribu macam tu lah. So apabila you dah sampai dekat sini, itu semua adalah daripada kami. So setiap kejohanan dia akan mencecah 30-40 ribu. Sebab yang datang negeri itu 10, kadang-kadang 11. So satu pasukan negeri adalah 24 hingga 25 orang. Okay. So you tengok calculation tu. Peter, saya nak tanya pasal dana. Yes. Okay. So, walaupun beraksi di peringkat Asia, tetapi this rather inconsistent participation at the or involvement dekat peringkat Malaysia di peringkat Sukma, ada tak sponsor yang menyatakan bahawa buat apa kita nak sponsor you? Ada sponsor tanya dengan saya. Saya pergi kat sponsor. ROI kita apa? Because Sukma pun you tak ada, you know. Yes. Ada dia tanya dengan saya. Kenapa saya nak sponsor you? What is the ROI? What is the win-win situation? You are not in Sukma also. What we get? Apa yang kita dapat? Lebih-lebih tax exemption. What is that so great about that? Ada yang tanya macam ni, ada yang tanya benda-benda lain, ada yang tak layan pun. So Ada yang tak layan apa pun. reaksi you bila dia orang tanya macam tu? Panaslah sikit. Reaksi panas lah. Tapi Tapi tak meluangkan panas tu lah. Yalah. Rasa sakit hati lah. Kenapa sukan ni dipinggirkan ni? Kenapa sukan ni di Sukan Asia? Kalau nak pergi Sukan Asia, apa pencapaian pingat? Kau bagi aku jadi latihan berfasa, lepas tu nak medal, macam mana nak bagi medal? Walaupun 8 bulan untuk sukan C, kita dapat baru 150,000 dari pekerjaan, tapi kita spend 800,000. Saya ada dia punya book. I can show you from A to B. You got 150,000 daripada kerajaan, tetapi belanja 800,000 Yes. untuk sukan C baru-baru ni. Yes. Untuk 8 bulan? Yes. Bang, makan, minum, tempat tinggal, gaji. Latihan berfasa ke latihan full time? Saya buat latihan full time. Berfasa saya tak boleh buat. Kalau saya buat fasa, saya tak ada pingat mas. Tak boleh.
Okay, Tak boleh. So ia melibatkan berapa ramai pemain? Pasal the women's team, the men's Team. team. First kita masuk 40 orang. Okay. 40 masuk Initial. first. Yes. Okay. And then start 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan start drop one by one until the end of the day. Pusat latihan di JBSN Pulau Pinang. Diskaun 50%. Bayar. Bukan free. Tiada free. Kabadi tak ada bayar, tidak dapat percuma apa-apa facility daripada kerajaan percuma. Saya bayar. Saya ada fakta dia, saya ada dia punya bukti, saya ada semua. Peter, 800,000 is big money. Yes, of course. Okay? Especially for a sport like Yes, kabadi. gaji saja 40,000. So macam mana siapa sponsor? Untuk Ataupun- sebulan ke? Ini this is 40,000 yes bulan. allowance untuk pelatih lah. Yes. Gaji coach 2,000 seorang. 4 orang dah berapa? 8 lah. Gaji pemain 1,500 dah berapa? Kira lah. Maknanya 1,000 sebulan lah dia dapat Yes. allowance lah. Yes. Otherwise Itu yang kita boleh bagi Itu yang boleh bagi. So how did you raise that money? Oh, this is very interesting. First, kerajaan lah dia bagi berfasah 150,000. Okay. Yang lain kawan, syarikat yang betul-betul kita buat viral video. Lepas tu kita buat fundraising online, jual tiket RM10 satu orang. So I bawa satu tiket, jual dekat Rizal macam okeylah tak apalah. Aku bantu kau lah. Aku boleh support kau RM100 Okay. satu tiket. Fundraising, lucky draw, motor. Itu pun motor pun tak dapat juga. Itu semua kita beli. So kita kutip dalam 50,000. Okay. Okay. Lepas tu ada YB, ada 2 YB bagi duit. 5,000. But that's only 20,000-30,000. So yeah, what about So lepas tu crowdfund. crowdfunding? Baru banyak Crowdfunding. dapat? Baru banyak dapat? Dalam lebih kurang 100,000 kot. Oi. Crowdfunding. Underestimate the power. Bermula daripada RM1 sehingga RM1,000 lah. Okay. Dari mula ada rakyat Malaysia yang undi yang banking duit kepada akaun direct Kabadi Malaysia RM1. RM1 rakyat Malaysia. Tapi crowdfunding tu kita buat dalam bahasa Tamil lah. So kebanyakan dapat daripada komuniti India. Tapi ada juga komuniti Melayu daripada political party pun ada support. Oh. Ada 2,000. Ada juga bagi sumbangan lah. Ada political party. Ada bagi sumbangan. Dia ada 3 political party yang bagi duit sumbangan. Kecil lah. Satu YB Sundar Raju, Esko Pulau Pinang, dia bagi 5,000. Okay. Lepas tu satu YB Gobind Singh punya pejabat Ahli Parlimen Damansara, Sore Singh dia bagi 5,000. Okay. Lepas tu Ketua Amanah Pemuda Amanah bahagian Puchong saya rasa, dia bagi 2,000. Okay. So yang ni lah political party yang bagi. Lepas tu YB Sim, dia pun bagi duit. Steven Sim. Steven Sim dia bagi untuk Sukan Asia 50,000. Oh ya, banyak. Steven Sim dia adalah seorang Sebelum YB pergi Hangzhou. yeah. Steven Sim dia bagi 50,000. Dia memahami pasal dia bekas timbalan Menteri Belia dan Sukan juga. Yes. Jadi masa tu you yang approach ke atau macam mana? Ya, kami approach. Semua ni kami approach. Okay. Semua ni kami approach. Lepas tu yang lain semua crowdfunding, penjualan tiket. Maksud kata 150,000, that's it. That's it. Dia kata you kena buat latihan berfasah. Saya kata tak boleh jadi. Kalau latihan fasa tak ada medal lah hari ni. But okay, look Peter, but you need to have a sustainable model, and this is not a sustainable model. Of course. Takkan setiap kali nak crowdfunding ni kan. I mean, orang pun akan penat. Orang pun kata kenapa aku nak bagi selalu kat engkau. Ni belum settle lagi hutang ni. Belum. Hutang kepada caterer, kepada JPSN Pulau Pinang. Ni bayar sikit-sikit ni. Tak cukup lagi ni. Tak cukup lagi. Saya pun baru bagi tahu kat podcast pun. Ada podcast saya bagi tahu. Belum lagi. Baru settle gaji pemain. Baru settle. Yang bertanding di Sukan SEA. Baru settlekan. Tapi you dapat settlekan lah. Dapat settlekan lah. What's your sustainable model moving forward? Actually saya nak cakap nak sustainable model ni memang tak ada lah. Saya terpaksa jalankan persatuan ni macam ni lah. The next saya kena buat, saya dah ada satu experience mana saya buat lucky draw, dinner. Saya kena buat macam ni untuk raise duit untuk Persatuan Kabadi Malaysia untuk buat pusat latihan. Kalau awak tengok Thailand, saya bagi example. Thailand, dia punya pusat latihan di Krabi. Presiden Thailand, dia ada satu tanah, dia buat satu akademi, bagi budak-budak dia train dekat sana, semua
dia pun dapat dana daripada kerajaan dan daripada swasta dan daripada poket dia sendiri sebab dia ada ladang banyak, ladang kelapa sawit. Dia pump duit tu semua untuk budak-budak tu. Pasal tu Thailand boleh bagi result, and Thailand in kabaddi di Southeast Asia, he's the tiger now. Not we. Satu lagi, semua pemain dia duduk di satu tempat. Kita merata. Centralized lah. Kita dimerata. Kita kena bawa ke centralized. It's not easy. Kalau kita tak dapat bantuan daripada kerajaan untuk facility, memang kita payah. But you tak ada tanah kan nak buat untuk building? Persatuan Kabaddi Malaysia memang tak ada apa lah. Yang selepas ni Kabaddi Malaysia ni macam orang kata anak yatim lah. Tapi banyak sukan-sukan yang sebenarnya berdepan masalah yang sama, Haris. Because yang dapat dana secara besar-besaran daripada kerajaan ni sukan-sukan yang dianggap elit. Yes. So sukan kabaddi, saya rasa banyak lagi sukan-sukan lain yang sebab itu mereka iri hati apabila melihat sukan-sukan seperti bola sepak banyak mendapat bantuan daripada government. Jadi saya rasa bukan kabaddi saja yang berdepan. Cuma sekarang kita faham lah, fundraising activities tu adalah satu kewajipan bagi setiap persatuan sukan kebangsaan yang tak dapat geran yang besar. Dan presiden-presiden yang kerja secara sukarela ni, inilah dia. Macam inilah terpaksa berfikir macam mana nak dapatkan dana. So the next one, latihan berpusat sukan Asia Jepun. Ini pun belum lagi. Aichi Nagoya ni lagi 8 bulan, berapa bulan? 6 bulan lagi. Lagi 6 bulan ni. Saya kena belum start training lagi. Belum lagi. Yang you akan buat full time jugalah. Full time jugalah. Dan akan cari dana jugalah. Sama. Saya tak tahu lepas ni Majlis Sukan Negara apa dia nak bantu saya tak tahu. Tapi saya dah buktikan kepada dia, saya dah bawa pingat, saya dah bagi dia pingat daripada Sukan C. So, saya masih tunggu lagi. Tunggu. Apa perancangan you untuk Aichi Nagoya 2026 dan kemudian Sukan C 2027? So macam apa cara you nak dapat tak sekarang ni kita kena ada latihan berpusat. Long time. Centralized training. Dia jangka panjang. Dia tak boleh jadi jangka pendek. Jangka pendek memang tak boleh. Kalau Sukan Asia di Jepun ni, kita boleh sasar ranking saja. Sebab di China, kita di ranking ke tempat ke-5. Tempat ke-5 di Hangzhou ni. Tempat ke-5. So kami nak sustain tempat ke-5 tu di Jepun ni. Sebab kami menang dengan Korea. Korea ni silver medalist. Yang di Palembang Jakarta. Kan? Saya upsetkan dia. So saya di tempat ke-5, saya nak maintain di tempat ke-5, saya tak boleh sasar apa-apa pingat. Pihak persatuan tak boleh sasar apa-apa pingat sebab Sukan Asia ni bukan macam Sukan C. Dia lebih lagi. Standard lebih tinggi dan pasukan-pasukan yang datang tu memang giant. You have to play with giant. So kalau you nak dapatkan medal di Sukan Asia, you have to train for at least for 3 years. Sebab pasukan-pasukan lain. Maknanya lepas Hangzhou India, Iran terus dah training dah. Dah training. Tapi ni tak. Kita break lagi, masuk lagi. So kalau Majlis Sukan bagi kita peluang. Kalau nak cakap masuk podium tu, saya tak tahu nak cakap apa lah. Kalau kita cakap podium, dia orang akan bagi tahu itu program utama tu. Tapi maknanya sekarang ni because Sukan C ni 2027, saya rasa mungkin kalau dah prospek ada 2 emas nanti 2027, MSN mungkin akan ambil kira benda tu dan akan include you dalam ni lah. Memang kita dah rayu kepada MSN, kepada Masok, kepada OCM. Memang kita dah dapatkan semua sokongan daripada semua 6 negara yang akan bertanding. Daripada IF, AF, semua surat sokongan telah diberikan. Dan kami pun dah bagi tahu kabaddi ini ada potensi untuk mendapatkan pingas di Sukan C 2027. Berapa at least 2. Berapa pingat emas yang dipertandingkan nanti? Sama lah 6. 27, 6 jugalah. Sama. Kita ada 3 kategori. Tapi main kat Malaysia 6 lah, semua bolot lah. Tak boleh. Kita tunggu. Kita nak sekarang ni saya nak cakap yang kalau dia bagi program tu macam mana, baru saya boleh bagi tahu. Kalau dia tak bagi program, saya boleh sasar 2 je lah. Saya tak nak bagi tahu, saya nak bagi 4, 10 apa semua. Sasar 2 tu full time training awal 2027 ataupun mula sekarang? Mula sekarang. Thailand sudah mula. Thailand dah mula Indonesia dah mula. SEA Games 2025 dia dah. Thailand dah mula. Sasaran. Indonesia pun dah. And then Myanmar yang newcomer ni pun dah mula.
Dia orang pun full time dan centralized. Yes. Jadi Malaysia Full time. Baru ni saya kan di Melaka ni sekarang untuk program ITO ni. Okay. Dia punya vice president datang. We already started. Next SEA Games in Malaysia we want medal. Singapore pun dah target. So kabadi dah kita tak boleh cakap kita lah yang berjuara lah. Dulu kita lah. So SEA kita lah kuat. Sekarang ni Thailand dah angkat, Indonesia dah angkat sebab latihan dia. Yalah, betul lah. Saya dah buat kajian. Kenapa Thailand kuat sangat? Kenapa Indonesia kuat sangat? Kenapa kita tak boleh menang? Dalam kajian tu, satu, dia punya training, long training. Kedua, sport science dia. Okey, sokongan sains. Daripada bawah badan ni, kaki dia tu kena kuat lah. kena kuat. So dia ada dia punya sport science. Lower Thailand, body strength lower body strength. dan footwork. Yes. Dia science is there. Sebab untuk sukan C ni, sains kita untuk kabadi saya tak nampak apa sains pun. So maknanya kalau you talent ID, you kena tengok juga player yang ada lower body strength. Yes. Saya dah pelajari daripada sukan C ni. Tapi kita pun kena dapat sokongan daripada ISN. Betul. Selama ni tak dapat. Dapat sana sini je lah berfasa. Yalah. Berfasa tu Secara ad hoc lah, lepas secara tu. ad hoc lah. Berfasa tu kita dah tak boleh lah. Kabadi ni it's a very physical game. Betul. Dia orang kena Physical. faham, kena kaji kabadi ni kenapa. Memang dia orang tengok, lepas tu balik je lupa. Kena buat paperwork yang meyakinkan pembuat dasar lah. Katakan saya sebagai contoh nak cuba kabadi. Where do I go to? How do I Tak, dia No, simple. serious question. If Yeah. I wanted to try. So kita ada beberapa media sosial untuk kabadi Malaysia. Okay. Instagram, TikTok, Facebook yang mana sekarang in top media sosial. Kebanyakan orangnya non-Indian, banyak yang contact kita kata kita nak main kabadi. Saya tanya dari admin saya akan tanya dari negeri mana. Kalau contohnya dia kata daripada wilayah persekutuan, ada training pusat latihan dia untuk wilayah persekutuan di Puchong, di Jalan Kelang Lama. So kita bagi tahu kontak jurulatih ni dah pergi join di sana dan belajar kabadi. Kalau negeri lain saya akan bagi kontak dia. So admin saya memang semua negeri sekarang memang ada pusat latihan mereka sendiri yang mereka sewa dan latih pemain-pemain dia. Kebanyakannya malam dia akan buat. So where do they go to? Is there a specific URL ataupun specific media sosial punya handle? Instagram. Yeah, and what's the Instagram? handle? Kabadi Malaysia. Kabadi Malaysia. Kabadi Malaysia. Kabadi Malaysia. Kabadi Malaysia saja. TikTok Kabadi Malaysia, Instagram pun Kabadi Malaysia. Tekan je dia akan keluar. Facebook pun Kabadi Malaysia. Katakan kalau sekolah kebangsaan ada guru yang minat nak mengajar anak-anak murid mereka tentang kabadi. Adakah mereka boleh melalui proses yang sama? Yes, mereka boleh melalui proses yang sama. Kita ada specifically kursus jurulatih untuk cikgu-cikgu, guru-guru. Memang kita ada. Setahun 3 kali kita akan buat. Kebanyakan guru-guru datang pun. Saya pernah ada guru-guru Melayu, Cina datang untuk kursus jurulatih ni. Okay, Peter, sebagai contoh baru-baru ni Persatuan Judo, actually not Judo, Jiu-Jitsu. Maafkan saya, bukan Judo, Jiu-Jitsu. Persatuan Jiu-Jitsu membuat trials, national trials trials kebangsaan di sebuah shopping mall. Ianya saya taktik shopping mall ni bukan baru. Masih ingat lagi KL Squash, the squash tournaments used to be held at Berjaya Times Square. Lepas tu Muay Thai pun pertandingan. So adakah tiba masanya untuk kabadi membuat demonstration maupun pertandingan di shopping mall untuk menarik lagi minat orang ramai? Okey, tahun lepas kami dah bermula di Sarawak. Shopping mall mana? Shopping mall Jasco, Jaya Jasco something in Sarawak, Kuching. Okay. Tahun lepas 3 star dia dah buat. Tahun ni dia akan buat pre-Sukma di shopping mall. Dekat mana tu? Dekat Kuching juga. Okay. Tapi sekarang tengah tengok shopping mall yang sama tak? Tapi- Sebab yang shopping mall tu besar. Jasco tu ke atau Aeon something like that. Saya tak berapa what about pasti. KL? KL KL, kami Penang, sekarang ni dalam mesyuarat yang terlepas ni baru-baru ni memang kita dah plan untuk ada orang bagi cadangan kita nak buat kabadi ni dalam shopping mall. So saya kata negeri mana-mana yang nak buat shopping mall pergi cari shopping mall tu, pergi dapatkan and dah buat kejohanan di shopping mall untuk bagi lebih ramai lapisan masyarakat untuk tengok kabadi ni apa. Apa sukan ni? Yang ada yang salah faham tau. Kabadi jadi kabadi. Alamak. Ada orang tanya dengan saya, kabadi tu Angkat yang kabadi. kabadi kat Aduh. Batu Cape.
Kau ni gila kan? Macam mana boleh jadi kabadi pula? Itu spiritual, itu untuk ni upacara sembahyang. Ini kabadi. Sukan. But as much as we may laugh about Tapi it is perseption Perception masyarakat, lah. perseption So, masyarakat. yes. Maknanya kabadi mungkin dari segi promosi tu mungkin ada cara-cara lagi yang selepas ni. Satu lagi, selepas Sukan Asia di Hangzhou ni, ada satu video klip yang mana kita menang dengan Korea tu. Masa tu viral apa kan? Masuk viral. Viral. Yang viral tu, yang komen dekat 2-3 ribu tu kalau you tengok balik, adalah non-Indian, Melayu. Dia memang sokong. Dia kata kerajaan mesti sokong sukan kabadi ni. Memang sukan terbaik. Dia kata macam mana budak-budak ni boleh lawan balik dan menang balik untuk negara kita mengarungkan apa. Memang saya rasa gembira sangat. It's almost 1 million. Memang cecah. You know, that yet particular tu. Lepas tu yang sukan C ni pula, yang kita menang pingat emas tu, yang saya julang pingat emas tu, yang tu jadi 1.3 million viewers non-Indian. So selepas benda-benda ni jadi, apabila media sosial dia jadi viral, then lapisan masyarakat dia dapat tahu Dia dah. ada awareness So apabila lah. saya pergi talk untuk ke sekolah-sekolah kebangsaan dan menengah, banyak orang dah tahu dah pasal kabadi. Okay. Cuma macam mana nak meyakinkan potential sponsors tu, you need to have these numbers to be presented to them. Yes. Itu dia punya And I ni think it's come to a point whereby the sport has to break away from that stereotype. Yes. Yes. It's a sport. Yes. Full stop. Full stop. Dia tak boleh lagi ini community satu sukan. or Ya, political correct. this thing. Ini Sukan. Sukan. Itu sahaja. Itu saja. Satu last question lah. Oh, cewa. Having been a footballer, kan, Balik di football. peringkat ialah ni. Football ni panas. Pendapat you mengenai situasi kita sekarang ni lah. Oh, ni pendapat saya lah. Bola sepak negara kita satu ketika dululah. Saya minat bola sepak ni daripada awal tahun 80-an, 90-an. 80-an, 70-an ni negara kita bola sepak ni memang flying high lah. Dengan semua pemain yang kacukan, multiracial, you know. Masa tu kami semua anak-anak muda macam saya ni minat bola sepak sebab pemain-pemain kita bintang, idola. Sekarang ni Idola you siapa zaman tu? Mokhtar Dari. Yelah pasal you striker Okay. Cerita lah. Okay. Lepas tu Santokh Singh, defender. Defender Tukarlah juga, daripada tukar striker. Tukarlah kan. Okay. Arumugam. So these are the people, you know. So kita jadi this one. So apabila kita tengok bola sepak sekarang ni, saya rasa macam ni lah. Macam ni. Ini pandangan saya lah. Saya rasa tiada yang main untuk negara. They never think about their country. Kat dada dia orang. This is pandangan saya. Dan saya tengok bola sepak kita ni macam dah kebelakangan ni dah ke belakang sangat. Look at Thailand. Saya pergi tengok semi-final. Thailand lawan Malaysia. Saya bukan nak bagi sesiapa. Thailand lawan Malaysia. Oh, Sukan C lah. Sukan C. Semi-final. Yes, semi-final. 1-0. Pemain Thailand, permainan dia, body structure dia, lebih jauh daripada kita. Lebih jauh. Very far. Maknanya talent ID Yes. kena ni. Saya rasa because kalau badan kecil tak semua orang Messi, Maradona atau ni kan. dia ada dia punya talent lah kan. Ada talent. Tapi ni apa yang saya nampak ni baru-baru Tapi in ni. general kita perlukan pemain yang Ni satu tu saya nampak lah. Tapi bola sepak kita dah kebelakangan ni dah ke belakang sangat lah. Ini pendapat saya lah. Saya pun tak tahu juga siapa pemain bola sepak. You tanya 80-an, saya jawab you sekarang. Saya boleh bagi you satu list. tak, you sibuk kabadi takkan you nak follow bola. Saya follow. Saya follow juga you cakap dalam Astro Arena. kita orang akan kata, you know, ranking kita terbaik, you know, sekarang ni. Apa ranking kita? 131. Sekarang berapa sekarang? Ini ranking terbaik ke? Tak, Saya tu bertanya lah. Pernah lagi. Kalau 131 tu kita terbaik eh? 120 lebih. Saya nak tanya sikit. 120 lebih? Baru-baru ni? Oh, kalau saya rasa saya terlupa lah kot. India main bola kebelakangan ni baru je start main bola kan India. Negara India. India mana Merdeka Tournament dah datang dulu. Oh, tapi tak kuat lah kan? Sekarang kuat lah. Itulah soalan saya. Dulu kuat lah.
Tak kuat Dulu sangat lah ada pun. striker ni hebat lu. Ya. Yang Ya. main Merdeka Tournament in the 60s. In the 60. Ya. Oh. Tapi yang kuat Tapi you too young to know. tapi kalau ikutkan masa Merdeka Tournament tu siapa kuat? Malaysia lah. Sekarang Korea kat mana? Jepun kat mana? Masa tu Korea dengan Jepun main part time. Oh, main part time. Sekarang main full part time. time lah. Dulu Korea, saya pernah dengar orang Korea cakap dengan saya. Pernah. Saya pernah dengar ni Korean kabadi senior, Ah. dia cakap dengan saya. Dia kata apa? Football Korea. Dulu orang dengar. Hari ni lawan dengan siapa? Malaysia. Goyang pemain Korea. Ya, betul. Macam nak terkencing. Sekarang Malaysia aja. Tanya dia pernah dengar Malaysia tak nanti kan? Dia kata tak ada masa nak main dengan Malaysia lah. Alamak. Aku sibuk kat Piala Dunia. Hey, coach. Amin, ini pendapat. Betul lah. Ini Tapi pendapat orang ni. Kita kan? pernah ada coach Korea ke jadi coach kita. Oh, ya. Okey lah. Oh, dia pun. Terima kasih. Ah. Terima kasih Mr. Peter Beardsley. Mr. Terima Pak kasih. Manadan. Terima kasih kepada Cik Rizal ni. Pandangan yang Kawan baik jujur, saya. Pandangan yang jujur. Memang jujur. Betul yang jujur. Jujur. Kita ucapkan selamat berjaya Terima kepada kasih banyak Persatuan Kabadi bagi saya Malaysia peluang ni kat Julang ni. agar dapat mencari satu formula yang sustainable untuk memastikan pemain-pemain atlet kabadi ni dapat berlatih secara sepenuh masa, Yes. terutama menjelang kejohanan-kejohanan besar temasya-temasya Yes, tahun ni. seperti Aichi Nagoya Sukan Asia dan juga Sukan C tahun depan. Ya, terima kasih banyak. Ya. Dan kepada Peter, kami dari pihak Julang ingin mengucapkan tahniah kepada atlet-atlet. I think sometimes we forget About the athlete. athletes are the real heroes. Dan kepada semua atlet, I hope, I wish I had the list of names, but I didn't have it today. Tapi kepada semua, you know who you are, the athletes. Terima kasih kerana terus berjuang dalam sukan yang tidak begitu popular Yes. pada ketika ini. Tapi semoga melalui inisiatif-inisiatif persatuan, kita akan lihat lebih ramai lagi anak-anak muda Malaysia terlibat dalam sukan kabadi. Jadi jangan lupa anda pun boleh bagi sumbangan terus kepada akaun bank Kabadi Association of Malaysia. RM1 pun okey. Nanti producer dia akan letak di insert kat bawah ni nanti. Yalah. Kita Betul lah. boleh sama-sama RM1 sumbang. pun jadi. Tak, yang penting kan. Kalau penting. pilihan kita ada pilihan nak sumbang pada bola sepak ke, pada kabadi ke, sukan-sukan lain seperti tinju ke apa. Terpulang dah. Saya pun nak berucap terima kasih kepada Julang, kepada Haris dengan Cik Rizal bagi peluang first time dalam sejarah kabadi 25 tahun di negara ni. Alamak. Inilah kali pertama kabadi dapat podcast dalam bahasa Melayu. Yes. Seriously. 25 tahun. This is the first time. Tak apa, lepas ni nanti kita jemput Pulau TV. Kita jemput Pulau TV nanti. Betul. Okay, 25 tahun. Kabadi tahun 2000 start. Tak pernah ada podcast, tak pernah ada interview dalam bahasa Melayu. Podcast kita orang pun baru. Tak apalah. Tak apa juga, tapi the podcast is in 25 years history of kabadi. We are happy to be part of the Yes, history. Yes. This is history. Thank you. Kita yang mencipta sejarah Betul. untuk kabadi after SEA Games. After all this glory. So bermakna dia punya what they call it, yang peak time ni, Julang is the last peak to carry on. Highlight lah Highlight dia sebab nanti. semua bahasa India. Bernama, Astro, everything bahasa Tamil. So lepas ni kalau menang 2 emas Sukan C 2027 di Kuala Lumpur tahun depan, lagilah glamour nanti. Yalah, betul lah. Pastikan Tapi dia menang, kena pastikan menang 2 emas. tak, kita menang 2 emas tapi Tak menang 2 emas nanti kita kutuk. tak pastikan kita menang 2 emas. Tapi pastikan dia orang masukkan kabadi dalam sukan C. Macam mana nak menang emas kalau kabadi tak ada, bro? Bukan dah confirm ke ada? Tak tahu lagi lah. Kita belum bagi tahu Bukan lagi. kita dah finalize ke acara-acara sukan yang Tak tahu, dia finalize yang tu je, dia belum finalize lagi yang tambahan. Bro, if the persatuan sendiri says don't know, that says a lot, right? Alamak, okey lah. Okey. Oh, Rizal baguslah Rizal. Tak, lepas ni kita nanti WhatsApp Ketua Pengarah MSN. Cik Jeffrey dengan Diren. Pasal dah confirm 2 emas. Dah sebelum ni dah confirm 1 emas. Dah confirm 1 emas. Dah bagi dah. Walaupun sasaran 2. Tak apalah, bagi 1 tu dah lah tu. Okey. Terima kasih Peter. Nanti kalau ada rezeki nanti kita jemput Peter untuk komen pasal Peter Beardsley pula nanti. Kalau ada rezeki nanti. So boleh. sehingga kita bertemu lagi. Salam hormat. Jumpa lagi.
Okey, terima kasih kerana menonton video kami. Julang ialah saluran YouTube yang meraihkan dan menjulang sukan serta insan-insan di sebaliknya. Kisah-kisah di sebalik tabir, perjalanan hidup dalam dunia sukan serta suara-suara yang membentuk dunia sukan kita. Kalau anda suka kandungan seperti ini, sila like, share dan subscribe kepada channel kami. Kami juga nak dengar pandangan anda. Tinggalkan komen anda di bawah. Jumpa lagi di episod seterusnya.